Sejumlah 796 hektar kebun getah berjaya dipulihkan di Sarawak dengan kos RM3.956 juta melibatkan 750 pekebun kecil setakat Disember sepanjang pelaksanaan program pemulihan getah terbiar sejak 2024. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata pelaksanaan melalui pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah atau RISDA itu memberi manfaat yang signifikan kepada pekebun getah melalui peningkatan produktiviti kebun, penjanaan semula hasil serta pengukuhan sosioekonomi komuniti luar bandar. Kementerian melalui RISDA menyalurkan peruntukan seperti yang saya maklumkan tadi 3.3 juta bagi pemulihan kebun getah di negeri Sarawak yang meliputi 919 hektar dengan kadar 3,600 bagi setiap hektar. Peruntukan ini memastikan kerja-kerja pemulihan dijalankan secara terancang dan juga memberi manfaat secara langsung kepada pekebun-pekebun kecil. Jelasnya untuk tahun 2025, daripada peruntukan RM3.3 juta, kawasan seluas 553 hektar telah dipulihkan dengan 365 hektar masih dalam proses pemulihan yang melibatkan seramai 608 pekebun kecil. Peruntukan berkenaan adalah dari Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah yang berjumlah RM38.2 juta bagi melaksanakan program pemulihan getah terbiar untuk tahun 2025 yang melibatkan kira-kira 11,706 hektar di seluruh negara.